Pernah tak korang tanya AI satu soalan, lepas tu dia bagi jawapan yang nampak macam gempak gila, tapi sebenarnya salah? Itulah yang kita panggil halusinasi AI dan ini masalah besar tau. Jadi hari ni kita nak tengok macam mana nak ajar AI ni supaya berhenti mereka cerita dan paksa dia untuk ikut fakta. Jom kita mula. Okey, ni plan kita untuk hari ni. Mula-mula, kita kena kenal dulu musuh kita, halusinasi AI. Lepas tu, kita akan jumpa hero kita, RAG, dan kita akan bedah macam mana dia berfungsi. Kemudian kita akan tengok ada dua jalan yang kita boleh pilih untuk laksanakannya. Dan akhir sekali, kita akan tengok macam mana korang boleh cuba sendiri. Jom kita masuk bab pertama, masalah utama kita. Okey, jom masuk bahagian 1. Isu AI yang suka main teka-teka ni bukan setakat isu kecil tau. Ia adalah penghalang utama kalau kita nak gunakan AI dalam aplikasi-aplikasi penting yang perlukan jawapan yang betul-betul tepat. Jadi, persoalan dia sekarang, dari mana datangnya jawapan-jawapan reka ni semua? Kenapa modal yang canggih macam ni pun boleh buat silap dan reka cerita sendiri? Jawapannya sebenarnya mudah je. AI ni meneka. Bila dia tak tahu jawapan yang sebenar, dia akan cuba buat tekaan bijak berdasarkan semua data yang dia pernah belajar. Kalau kita sembang-sembang kosong, mungkin tak ada masalah. Tapi cuba bayangkan kalau AI bagi nasihat perubatan yang salah atau petik fasa kontrak yang sebenarnya tak wujud pun. Dalam situasi kritikal, meneka ni sangat-sangat bahaya. Nah, sekarang kita dah faham apa masalahnya. Jom kita tengok pula penyelesaiannya. Inilah dia wira kita untuk hari ni. RAG atau nama panjangnya Retrieval Augmented Generation. Ini adalah satu kaedah yang memang direka khas untuk buang tabiat meneka AI ni. Jadi, apa benda RAG ni sebenarnya? Bayangkan macam ni lah. Korang bagi AI satu buku rujukan dan cakap, dengar sini, semua jawapan mesti datang dari buku ni. Jangan memandai-mandai. Itulah RAG. Dia paksa AI untuk cari dan petik maklumat dari sumber yang kita bagi. Bukan reka cerita dari memori dia yang luas tu. Proses ni kita panggil grounding. Dia macam ikat jawapan AI tu pada fakta sebenar. Mari kita tengok macam mana RAG ni berfungsi dalam 4 langkah mudah macam yang korang nampak kat skrin. Pertama, kita ambil dokumen kita dan kita potong-potong jadi cebisan teks yang lebih kecil. Lepas tu, setiap cebisan ni kita tukar jadi satu set nombor unik yang dipanggil embedding. Bila korang tanya soalan, sistem akan cari embedding yang paling ngam dengan soalan korang tu. Inilah bahagian retrieval. Akhir sekali, cebisan-cebisan yang paling relevan tu kita bagi pada AI bersama dengan arahan yang sangat tegas. Jawab soalan ni, guna maklumat ni sahaja. Okey, sekarang macam mana kita nak buat proses embedding ni dengan cara yang paling efisien? Kami pilih satu pendekatan yang bijak sikit untuk pastikan aplikasi kita ringan dan laju. Dengan guna servis luar dan proses data sikit-sikit, kita boleh elak komputer kita sendiri jadi berat. Hasilnya, satu sistem yang ringkas, senang nak bangunkan dan buat ujian, memang perfect untuk prototipe pantas. Baiklah, kita dah faham teori RAG. Sekarang, jom kita tengok macam mana nak jadikan benda ni reality. Ada dua jalan utama yang kita boleh pilih dan setiap satu ada kelebihan dia. Anggap je macam kita nak pilih antara guna lebuh raya ataupun ikut jalan kampung yang jangkit. Sebelah kiri skrin kita ada laluan A, ChromaDB. Fikirkan benda ni macam pangkalan data khas yang laju gila untuk cari vektor. Memang power kalau pemasangan dia berjalan lancar. Sebelah kanan pula, ini plan B kita. Pendekatan ni lebih back to basics, dia tak perlukan perisian tambahan yang rumit dan cuma guna kira-kira mathematics tulen. Mungkin tak selaju lebuh raya tadi, tapi yang penting ia sangat boleh dipercayai. Jom kita bedah sikit plan B ni. Apa yang buat dia ni best sangat ialah sebab dia simple. Dia guna satu formula matematik asas yang dipanggil cosine similarity untuk ukur betapa dekatnya soalan korang dengan cebisan-cebisan teks tu. Dia juga pandai simpan embedding yang dah dikira, jadi tak payah buat kerja sama berulang kali. Tapi ciri yang paling best, setiap kali korang ubah dokumen sumber, dia akan kemaskini pengetahuan dia secara automatik. Ini pastikan AI kita sentiasa ada maklumat yang paling up to date. Kita dah sampai ke bahagian terakhir. Teori dah, alatan pun kita dah bincang. Sekarang masanya untuk kita bina disiplin yang diperlukan untuk cipta satu sistem AI yang kita betul-betul boleh percaya. Jadi ini kuncinya. Ada dua peraturan emas yang tak boleh langgar langsung kalau nak bina AI yang boleh dipercayai. Pertama,
Model AI tu wajib jawab soalan hanya guna konteks yang kita dah bagi. Tak ada pengecualian. Kedua, kalau jawapan tu tak ada dalam konteks, model AI tu kena cukup jujur dan cakap, saya tak tahu. Mengaku tak tahu tu bukan satu kelemahan. Ia adalah ciri paling penting untuk sebuah sistem AI yang boleh kita harapkan. Dan cara paling best nak faham semua ni mestilah dengan cuba sendiri kan? Apa kata korang cuba edit dokumen sumber tu dan tengok macam mana plan B kita kemaskini pengetahuan dia secara automatik. Lepas tu, cuba tanya soalan yang sama pada kedua-dua laluan dan bandingkan jawapan dia. Akhir sekali, cuba main-main sikit dengan parameter yang dipanggil top K. Benda ni pada asasnya untuk beritahu sistem berapa banyak cebisan konteks relevan nak bagi pada AI. Korang akan nampak nanti, ubah sikit je tetapan ni boleh bagi kesan besar pada kualiti jawapan. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir. Lepas dah tengok semua teknik ni, macam mana korang akan gunakan kawalan macam RAG dan parameter macam TOPK ni untuk tune sistem AI korang sendiri? Keseimbangan antara bagi konteks yang cukup tanpa membebankan dia dengan maklumat yang tak relevan, itu satu seni. Dan sekarang, seni itu ada di tangan korang.